Kualiti kamera cantik. Okay. That's nice. Alright guys, hari ni saya nak react pada satu trailer filem yang dia baru keluar semalam. Cerita dia adalah Impak Maksima 2. Impak Maksima 2. Okay, kita try layan. Okay, bismillah. 3. Oh. Impian, harapan, cita-cita, Harfi. semua ni akan berakhir tak lama lagi. Luka boleh sembuh bro. Sebab Paru baik. seumur hidup. Kita buka Kualiti kereta, kamera cantik. Okay. That's nice. kita settle cara kereta. Ray, Deal? Ni Rudy, dia baru start hari ni. Oh. Budi, Saya minat motorsport. Drift. ada lagi ke orang minat drift? Kali ni betul-betul rapi-rapi. Dia lompat. Main motor je lah bro. Kenapa dengan kau ni? Kenapa kau degil, Rudy? Lu kena steady. Dia punya dialog tadi ada sikit. Apa yang boleh saya bantu? Banyak tombol lah. Banyak. Tapi kereta cantik. Praktikal banyak. Bagus. Ada siapa rindukan saya? Lagu up sikit. 17 Julai. Okey. Tapi mana lagu tu yang tak ingat lah lagu dia macam mana. Marah Bahaya tu. Tapi okay. My thoughts on the trailer itself. As a fan of cerita yang ada kereta sport, racing car, racing film, selalunya cerita-cerita macam ni didominasi oleh Fast and Furious. Tapi macam korang tahulah, Fast and Furious sekarang ni pun dia dah tak main kat atas jalan. Dia dah pergi sampai ke angkasa. Seeing a grounded racing action film, tempatan pula tu, there's more practical. Dia ada vibe tahun 2000 tu tau. I'm kinda okay with that. Director dia Ahmad Idham. Kita try. Sebab sejak ni records dia tak berapa nak cun. Ni jujur lah. Ni nampak promising. 17 Julai keluar. So korang pun dah tengok yang trailer dia. Apa pendapat korang? Adakah korang rasa akhirnya ada lagi satu filem racing Impak Maksima? Ataupun korang rasa macam dah terlambat lah? Apa pendapat korang? Cuba korang komen kat bawah. Apa-apa pun guys, dia adalah penonton yang setia. Ini saya ada nampak ngelantur review Blood Brothers. Cuba kita tengok.